warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ashmarisa binti Ma'af Farid dalam program Quran Hawa, peringkat Sekolah Kebangsaan Fedah Sungai Pancir Selatan. Hari ini kita semua berkumpul untuk membaca, memahami dan menghayati surah As-Saff, sebuah surah yang penuh dengan pengajaran tentang kesatuan, ketaatan kepada Allah dan kepentingan berjuang di jalan kebenaran. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga program Quran Hawa ini menjadikan kita lebih dekat dengan Al-Quran dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan seharian. Sekian sahaja laporan daripada kami, wartawan cilik SK Fedah Sungai Pancir Selatan. Semoga kita semua terus istiqamah dalam membaca dan memahami Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.